Bisnes pusaka keluarga bukan sekadar tentang harta, tetapi tentang menjaga hubungan, amanah dan masa depan generasi seterusnya. Di Wak Jenal Properties Sendirian Berhad, kami percaya urus baik, keluarga baik, harta terpelihara. Untuk memastikan aset keluarga lebih tersusun, struktur terbaik ialah menggunakan Sendirian Berhad. Dengan sistem ini, aset keluarga lebih mudah diurus, mudah diwariskan dan mengelakkan terlalu banyak nama pada geran. Dalam bisnes keluarga, peranan mesti jelas. Pemilik saham menerima dividen mengikut pegangan saham, manakala pengurus yang bekerja aktif dalam syarikat menerima gaji mengikut tugas dan tanggungjawab. Sistem yang sihat ialah gaji untuk yang bekerja, dividen untuk pemegang saham dan bonus untuk prestasi yang cemerlang. Dengan sistem ini, semua pihak lebih adil dan profesional. Semua kewangan mestilah telus. Semua duit masuk ke akaun syarikat. Ada laporan kewangan bulanan. Keputusan besar dibuat melalui mesyuarat dan persetujuan bersama. Dan semua urusan direkod secara hitam putih. Perjanjian pemegang saham sangat penting untuk menjaga keharmonian keluarga. Ia merangkumi pegangan saham, tugas pengurusan, pembahagian keuntungan dan prosedur jika berlaku sebarang pertikaian. Laporan kewangan membantu semua ahli keluarga memahami keadaan syarikat. Pendapatan, perbelanjaan, baki bank dan komitmen direkod secara sistematik. Bila semua jelas, kurang salah faham. Komunikasi terbuka adalah kunci utama. Bezakan hak pemilikan dan kerja. Ada SOP yang jelas. Dan sentiasa utamakan matlamat keluarga berbanding kepentingan individu. Matlamat utama bukan sekadar keuntungan, tetapi untuk membina kestabilan ekonomi keluarga, membantu pendidikan generasi seterusnya dan memastikan harta keluarga terus berkembang. Formula keluarga stabil ialah keluarga, sistem dan amanah. Bila diurus dengan bijak, waris akan hidup lebih tenang. Wak Jenal Properties Sendirian Berhad. Urus dengan bijak, waris dengan tenang.